Oh. Ubah tu sepadan. Ubah. Dulu kereta boleh masuk. Jadi, bertikar. Saya bayang. Bertikar. Untuk bertikar pun tak lepas. Bertikar pun dia besar. Bertikar. Saya kata, Masya Allah. Dia orang ni semua tak takut. Tak takut. Bahal yang buat tu semua pangkat apa tu? Dalam mara juga. Dalam mara juga. Kalau orang luar, tak apa. Sebab dalam mara dia buat ni buat tu. Kata tak. Oh, kata. Alah lah orang lain. Alah dia bukan tu lagi. Alah. Banyak alah dia. Sebab tu pada penting. Kata ya Allah. Sebab tu kalau kita beli tanah tuan-tuan. Kalau kita ada duit, kita nak beli tanah lah. Kalau jalan nak masuk tanah tu, kena lalu tanah orang kan, jaga-jaga. Pertama, nak kena jaga hubungan dengan orang yang kita tumpang lalu jalan. Itu payah. Kan? Benda nak berlaku, kita tak ada sangka. Benda baik, masa sikit pun gaduh orang, dia tutup jalan. Habis rumah tu tengah, mana nak balik? Dia pagar banyak. Dia pagar habis kena masuk, macam mana nak lompat? Helikopter. Nak buat flyover lah, nak tak lah. Aduh. Itu kalau nak pergi tanah, pergi tengah jalan. Kalau kena lalu tanah orang tu. Kamu kami kena tempatan tu. Bersantut. Menyantut. Assalamualaikum. Kemana dulu pergi, lalu lah. Orang macam tu lah, dia lalu tanah orang. Kan? Suka tak suka, kena buat baik. Orang semangat, orang boleh senyum. Apa nak lalu tanah ni? Nanti balik rumah kita rekam, kena pagar orang je kan? Itu tuan-tuan, maknanya macam-macamnya. Kamu tentu tidak mencintai